bukan nak sama nak orang lain lah, tapi bahagian kita. Tetapi kita tidak utamakan tuntutan agama supaya kita kejar kebahagiaan kita di dunia. Kita lebih utamakan fardu ain untuk akhirat. Jadi sebab itu budaya kita sebenarnya adalah budaya yang pada pendapat setengah-setengah orang Islam, tetapi sebenarnya ada bahagian-bahagian Islam yang diwajibkan oleh Islam yang kita tidak kejar. Assalamualaikum Tun. Islam ni bukan satu budaya Tun. Islam ni adalah satu tanggungjawab kita dan seluruh makhluk ciptaannya yang mana patut taat pada Allah. Dan lagi satu Tun, kita nak kejar kejayaan, kesenangan di dunia. Sedangkan di dunia ni adalah tempat ujian bagi kita untuk mendapat kesenangan yang selama-lamanya di akhirat. Bagi rakyat Malaysia ataupun orang makhluk ciptaan Allah, cukuplah sekadar mencari rezeki sementara untuk pulang ke rahmatullah. Bukanlah mencari kekayaan semata-mata. Kalau semua kaya, tak ada siapa pula yang pergi cangkul tanah, yang pergi angkat sampah semua, kalau nak ikut cakap tu ni. Jadi inilah memadai maknanya kita berusaha apa yang sepatutnya melakukan amal ibadah sebelum kita pulang ke rahmatullah yang ditentu oleh Allah. Di akhirat besok Tun, Allah tak tanya pun apa kekayaan yang kamu dapat, apakah kejayaan yang kamu dapat, kecuali Allah hanya bertanya apakah amalan-amalan yang telah Allah tetapkan pada kita, yang suruh kita utamakan sebelum menghadapnya di akhirat besok. Sebab di akhirat tempat yang selama-lamanya. Di alam barzah juga lebih lama daripada kita hidup di dunia tu. Kalau tak percaya Tun, cek Nabi Adam tu. Sampai sekarang tak pergi-pergi lagi ke akhirat kerana belum lagi kiamat. Masih duduk di alam barzah. Dah berapa ribu tahun dah dia pulang ke rahmatullah. Begitu juga keadaan kita Tun. Kalau kita nak mengejar kekayaan semata-mata untuk mendapat kesenangan dunia dan akhirat, tak pernah pun dengan kaya ni kita dapat senang, kita dapat ketenangan. Sebaliknya kita minta terus ketenangan supaya kita dapat menerima segala cabaran daripada Allah SWT dengan penuh ketenangan sebelum kita pulang ke rahmatullah besok. Kerana di syurga selama-lamanya. Di dunia ini kalau kaya macam mana pun tak boleh buat masuk dalam kubur Tun. Itulah silapnya kita. Tun seolah-olah bercakap Tun ni liberal. Kita patutnya utama apa yang sepatutnya, kan? Jangan terbalikkan keadaan. Tun, saya tahu Tun memang pakar dalam bisnes apa semua tu, tapi kepakaran Tun kena ingat Allah yang bagi, termasuk umur Tun, kan? Bukannya Tun kerana Tun seorang doktor dan sebagainya. Jangan kita lupa Allah nak uji kita. Jadi semoga kita semua dirahmati Allah. Semoga Tun bertobatlah Tun. Dia kata tolong beritahu Tuan Hasmah tu, pakailah tudung, kalau tidak besok dia akan menyalahkan Tun di akhirat besok.